Dibandingkan diri kita dengan orang lain kan. Sebab kita kat dalam, dia bukan dalam dunia pekerjaan saja. Luar pekerjaan kita suka bandingkan. Macam cakap, kau boleh lah, aku ni, nenek-nenek, cakap kau boleh lah, kau kabel dengan si bos, aku ni siapa, aku biasa-biasa je, tak. Anda jangan tengok part tu, tak apa, biar. Dia kabel dengan bos dia, biar je. Anda buat je apa yang patut anda buat. Anda tak perlulah nak sibukkan diri anda untuk pergi ambil tahu orang tu suka sangat belanja bos lah. Bos makanlah pisang goreng ni bos. Dia tahu bos tu suka pisang goreng. Tiap kali dia pergi, dia pun tahu lah, mesti dia tahu punya bos ni suka pisang goreng yang daripada kedai mana. Bos ni pisang goreng I beli kat ABCD tu, yang bos suka. Oh, bos tu mesti suka, betul. Ni jenis pandai ambil hati lah. Biarlah, kalau betul dia nak bodek pun biar. Kita tak payah nak bodek lah tu, tak payah lah. Yang tu akan buatkan kita punya energi yang makin turun. Energi kita makin turun untuk kita spendkan kepada benda-benda yang macam tu. Kita tak payah nak busy pasal dia. Biarlah lantak kau lah, kau nak pergi bodek bos ke apa benda pergi. Janji kita buat kerja kita yang patut je. Apa yang kita patut buat, kita buat. Betul-betul. Lagi satu, jangan cakap tahu. Kalau bos tanya, you boleh buat? Saya boleh buat. Okey je, benda tu kacang je pada kita tak tahu. Jangan. Kalau apa-apa benda yang kita rasa kita tak tahu, cakap je tak tahu. Tak payah nak pusat. Kita boleh semata-mata nak naikkan kita punya value kat depan mata bos. Tak payahlah. Sebab bos ni mungkin depan mata dia ada setengah bos ni dia jenis tak ada nak sound direct. Dia macam nak jaga perasaan staff je lah. Sebab mungkin dia dapat tangkap orang ni memang jenis suka cakap tak serupa, bikin lah. Cakap lebih-lebih. Semua cakap boleh. Padahal dia memang tak tahu. Kan tak mungkin ada manusia yang akan tahu semua benda. Betul tak? Kita manusia ni mesti ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Ada setengah type pattern orang ni dia suka sangat mengampu. Apa je bos cakap, saya boleh buat, saya boleh. You tahu tak pasal ni komputer tahu? You tahu tak pasal lampu tahu? You tahu tak pasal aircon tahu? Dah macam pelik. Tak mungkin ada satu manusia ni dia boleh tahu pasal aircon, dia boleh tahu pasal komputer, dia boleh tahu pasal motor dalam satu masa yang sama. Betul tak? Kita ni manusia sentiasa ada terhad. Cuma kita ada sesuatu bidang yang kita betul-betul kita rasa boleh pergi. Macam kita mungkin admin, saya pandai dalam admin, betul tak? Kalau accountant, saya pandai dalam accountant. Kalau driver, saya pandai dalam bawa lori untuk balancing apa benda semua kan. Untuk kira jarak ke mileage ke benda, pandai. Betul tak? Kita mesti akan ada satu part yang kita boleh cakap. Yang kita pandai dalam part tu kan. Macam saya admin, saya boleh cakap pasal paperwork ni. Kalau you cakap, tanya saya pasal account, sorry saya tak tahu account. Kalau you tak tahu account, cakap. You tak tahu account, jangan. Boleh. Sebab dia nak mengampu bos. Jangan ada perasaan macam ni. Kalau anda tak tahu, jangan takut.